kita semua pemuja. Hai, saya Yasmin Hani. Saya memegang watak Christina dekat dalam filem Pemuja yang akan disiarkan pada 22 Januari 2026. Okay, watak I sebagai Christina ni adalah seorang wanita bandar, seorang ibu and seorang penulis buku. Seorang isteri lah, of course seorang ibu kan. And dia ada satu peristiwa yang terjadi kat dalam hidup dia yang sangat besar, yang telah merubahkan cara pandangan dia terhadap hidup dan membuatkan dia tidak tahu yang mana satu realiti dan bukan realiti. Tak susah. Tak susah sebab bila I baca, I dah sampai. I dah baca je, I nangis terus. Walaupun kalau kata nak tolak lah naskah sebab kalau kita sibuk ke apa benda bulan puasa lah, tak nak syuk bulan puasa macam mana weh. Tapi bila baca, weh, I menangis teresak-esak masa I baca. So I macam, sebabkan I punya perasaan dah sampai kat situ, it's hard for me to say no because I'm there in the script. I'm there in the movie already. So yes, senang dari segi tu. Susah dan beratnya adalah sebab beban perasaan tu sangat berat pada I. That's it. Puas hati mak. Nah gitu. Ya. Sebab kita dah rehearse. Okay. Lepas tu dia tak kena. Sekejap, nampak fake lah. Tak suka benda-benda nampak fake ni. I cakap kalau boleh, I nak biar dia minimal tapi nampak real. I cakap. Bila buat apa kau? Penuh muka dia. Tangan I sakit. So I terkejut. At the same time dia pun macam sok. Oh kena nak cut ke tak nak cut ni oh. Dia macam sakit. So kita jalankan juga dialog tu. Kita jalan. Bila dah habis dia orang semua bangun tepuk tangan semua. Ini yang kau nak, ini yang director nak kan. Tolong tengok guys. I am encouraging everyone to give the same kind of love and support. So I hope you guys enjoy it. And I can't wait for you guys to leave good comments. Kalau negative, put it in a nice way so we all can improve together at the same time. Please watch it. 22nd January, Pemuja.